Assalamualaikum, Ri. Buat apa kat situ? Waalaikumsalam. Saja duduk-duduk ambil angin sekejap. Kau apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Tapi itulah, stres. Sebab tu aku keluar. Tak sangka jumpa kau kat sini. Boleh aku duduk? Boleh, duduklah. Ri, dah alang-alang jumpa kau, aku nak minta tolong. Minggu lepas, kita belajar tajuk jihad dalam Islam. Aku tak faham lah. Boleh kau ajarkan aku? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Moga Allah bagi keberkatan pada kita berdua. Amin. Okey, hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau ada bertanya dengan Rasulullah, apa amalan yang Allah paling suka? Kemudian Rasulullah bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah ialah solat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, apa lagi? Kemudian baginda jawab, berbakti kepada ibu bapa dan berjihad di jalan Allah. Maknanya Allah Ta'ala suka 3 amalan ni saja ke? Sebenarnya banyak amalan yang Allah Ta'ala suka. Cuma dalam hadis ni disebut paling disukai ada 3. Paling disukai. Jadi kau kena tahu paling dengan yang biasa. Yang ini disebut paling disukai. Okey? Oh, faham. Okey, aku terus ya. Cuba kau fikir. Kenapa Allah sebut solat, ibu bapa dan jihad? Kalau kau nak cuba, apa salahnya? Okey, cuba. Tahu ke? Cubalah. Rasanya solat sebab benda yang paling penting. Aku pernah dengar ustazah cakap, solat tu tiang agama. Kalau tak jaga solat, rosak hidup kita. Ibu bapa sebab dioranglah orang yang paling banyak berkorban untuk anak-anak. Jihad, tak tahulah. Betul tak pendapat aku tentang solat dan ibu bapa tu? Atau tak study? Aku cuba je. Aku tambah ya. Disebut solat sebab ia kemuncak hubungan manusia dengan Allah. Berbakti kepada ibu bapa pula kemuncak hubungan sesama manusia. Jihad pula adalah amalan yang dapat memastikan kemuliaan umat Islam sentiasa terpelihara. Itulah 3 amalan yang paling Allah Ta'ala suka dan sebab dia. Oh, itu ke sebabnya? Best pula discuss berdua macam ni. Lebih faham. Kalau ramai-ramai tu, tak fokus pun. Tadi kau kata tak tahu tentang jihad kan? Okey, aku terangkan. Jihad dari segi bahasa, mengorbankan diri di jalan Allah. Kalau dari segi istilah syarak, maksud dia ialah menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Okey? 2 maksud kat situ tau. Dari segi bahasa dengan dari segi istilah syarak. Macam besar je mana tu? Jadi kalau seluruh kemampuan yang ada, maksudnya kita kena bagilah. So, hukumnya apa? Kau memang bijak lah. Sebab faham isi tersirap. Ya ke? Malu pula kau cakap gitu. Kalau kau nak tahu, hukum jihad adalah fardu ain. Maksudnya, semua orang Islam wajib mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga. Wajib tau. Bukannya sunat. Bukan harus. Wajib. Kau tahu kan wajib maksud dia apa? Yelah tahu. Wajib tu mesti buat. Tak buat berdosa. Betul kan? Pandai pun. Ri,
Rik, kejap. Aku lapar lah. Kau nak apa? Aku belanja. Sebab kau kan dah tolong ajar aku. Apa pun okey. Terima kasih. Kak, nak beli 2 air dan 2 keping roti? Boleh. Semuanya berapa ringgit? RM50 je. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Perut sudah kenyang. Boleh kita sambung? Boleh. Teruskanlah, Ri. Sebelum lupa. Ri, contoh-contoh jihad tu macam mana ya? Jihad ni macam-macam jenis. Jihad bidang pendidikan. Contohnya, cari ilmu. Macam kita ni, besar pahala tau. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lagi? Jihad amar makruf nahi mungkar. Contohnya, mengajak orang melakukan solat. Mencegah kawan-kawan ponteng kelas. Kau faham tak maksud amal makruf nahi mungkar tu? Tak tahu. Tak apa, aku tolong kau. Maksudnya, mengajak orang buat baik dan mencegah orang buat kejahatan. Wajib tahu hukumnya. So, kita semua bertanggungjawab. Ajak orang buat baik. Dan kalau nampak orang buat jahat, wajib kita halang. Wow, besar tugas tu. Jihad yang lain? Jihad ekonomi. Contohnya, kuasai sistem ekonomi. Jangan tahu cari kekayaan dan juga jadi pengguna saja. Kita patut berusaha untuk jadi ahli korporat dan juga kuasai ekonomi Islam. Ada lagi ke? Ada. Jihad yang besar. Jihad melawan hawa nafsu. Nafsu memang banyak. Jadi, kita kena kawal supaya tak salah langkah. Kemudian, jihad. Pertahankan negara daripada musuh Islam. Contoh, di bumi Palestin. Mereka berani dan sanggup mati demi pertahankan negara daripada Zionis laknatullah. Kau tahu kenapa? Kenapa? Tak sabar nak tahu. Okeylah kau sambung. Sebab Allah ada menjanjikan orang mati di medan perang demi pertahankan Islam dikira mati syahid. Untung sebab tempatnya memang ke syurga. Itu janji Allah yang pasti. Kalau gitu, besarlah pahalanya kan? Apa kelebihan jihad yang lain, Ri? Kelebihan yang lain seperti diampunkan dosa, mendapat pahala berlipat kali ganda, dapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Macam kita kan Hasan, dalam majlis ilmu sekarang. Malaikat sedang melebarkan sayapnya menaungi kita. Maka beruntunglah orang yang berada dalam majlis ilmu. Betul tak? Wah, hebatnya. Untung. Itu sajalah isi untuk tajuk jihad dalam Islam. Kau faham tak apa yang aku kongsikan tadi, Hasan? Alhamdulillah, aku faham. Terima kasih banyak-banyak, Ri. Aku doakan kau terus cemerlang. Jangan jemu ajar aku lagi ya. Okeylah kalau gitu. Aku balik dulu tau. Jangan lupa ulang kaji. Assalamualaikum. Wassalam. Terima kasih sekali lagi. Aku pun nak balik juga. InsyaAllah jumpa lagi. Bye.